Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Amy nak kongsikan resepi bahulu klasik yang hanya menggunakan 3 bahan je. Mudah sangat. Kita guna sukatan nisbah 1:1, maksudnya gula 1 bekas, telur 1 bekas, tepung gandum 1 bekas. Untuk esen vanila, kita letak sikit je, cukup untuk hilangkan bau hanyir telur. Bekas Amy guna ni kecil je, jadi muat 2 biji je telur. Jadi bahan lain tu boleh letak sama banyak. Pukul telur dan gula hingga kembang dan gebu. Warna pun nanti akan bertukar jadi lebih pucat. Itu tanda dia dah cukup gebu. Kalau masih cair, teruskan pukul sampai dia dah cukup gebu. Bila kita angkat, adunan tu akan tinggalkan kesan bentuk nombor 8. Itu petanda dia dah jadi. Masukkan tepung gandum ikut sukatan yang sama macam gula dengan telur tadi. Tips special dari Amy, sangai tepung dulu supaya hasilnya lebih ringan dan gebu. Dan jangan lupa ayak ya. Masukkan tepung sikit-sikit dan kaut balik perlahan-lahan. Adunan yang cantik akan jatuh berlipat-lipat. Itu yang kita nak. Sekarang masa untuk bakar. Panaskan oven pada suhu 170 hingga 200 darjah Celsius. Ikut jenis oven masing-masing ya. Sambil tu, letak sekali acuan untuk dipanaskan selama lebih kurang 30 minit. Dah panas, sapukan minyak pada acuan supaya tak melekat. Bakar dalam 10 hingga 13 minit ataupun sampai permukaan bahulu keperangan. Lepas masak, terus keluarkan dari acuan masa dia masih panas. Kalau tunggu sejuk, nanti susah nak tanggal. Kalau guna acuan baru, biasalah kalau melekat sikit-sikit. Tapi lepas dah banyak kali guna, dia akan jadi makin mudah nak tanggal. Tada! Siap dah bahulu klasik kita. Rangup di luar, lembut di dalam. Memang nostalgia betul rasanya. Terima kasih kerana tengok sampai habis. Jumpa lagi di resepi akan datang. Bye!